Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita masuk ayat ke 103 surah Yusuf. Minggu lepas, 2 minggu lepas Ustaz dah sampai ke pengajaran ayat ke 102. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Baik, petang ini kita akan menyambung apa yang telah pun kita pelajari pada minggu-minggu yang sebelum ini, iaitu tadabbur surah Yusuf secara ringkas, yang mana kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian kita lihat terjemahan ayat, seterusnya tafsiran ayat, seterusnya ibrah ayat dan juga tindakan yang kita akan ambil. Jadi petang ini seperti yang dimaklumkan, kita akan menyambung ayat yang ke 103. Kalau melihat kepada ruang waktu yang ada, insya-Allah petang ni kita boleh habis sehingga ayat yang terakhir sekali, insya-Allah. Ikut pada cara pembentangan, cara pembelajaran kita, insya-Allah sempat. Apa-apa pun kita kena memperbanyakkan puji-pujian kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Allah, tanpa izin dari Allah, tanpa rahmat dari Allah, tanpa hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak mungkin kita dapat bertemu pada petang ini, tidak mungkin kita dapat melakukan apa jua amal soleh, melakukan apa jua amal kebaikan. Syukur kita kepada Allah, Allah melapangkan dada kita, Allah memberikan kita peluang untuk kita mengikuti perbincangan kita tentang surah Yusuf. Okey, ayat 103 ni berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Okey, ayat 103 terjemahannya, wa ma aktsarun nasi, dan kebanyakan manusia. Okey, tidak. Okey, dan kebanyakan manusia, aksar iaitu kebanyakan. Ma kat sini sebenarnya adalah kalimah yang menafikan, sebab tu ada kalimah tidak. Okey, walau adalah walaupun, harosta, engkau, ta kat sini, ta dekat harosta kat sini merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bermula daripada ayat 102 sampailah kepada penutup surah Yusuf, Allah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, engkau terlalu ingin, ya. Harusta ni maksudnya adalah usaha yang bertubi-tubi. Ni harusta ni maknanya keinginan yang sangat tinggi sebenarnya. Bimu'minin, supaya mereka beriman. Okey, ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya Nabi ni memang berusaha sedaya yang mungkin supaya umat yang Nabi dakwah itu beriman. Tetapi sikit je yang beriman, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan ayat nombor 102, Allah kan telah membuktikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Apa buktinya? Melalui
cerita kisah Nabi Allah Yusuf yang panjang lebar. Bermula daripada ayat yang keempat sampai ayat 101. Nabi SAW mengetahuinya. Sepatutnya manusia-manusia ini berimanlah kepada Rasul SAW. Terima Nabi ini seorang Rasul. Sepatutnya mereka kena menyahut seruan Nabi SAW berdasarkan kisah yang terperinci yang Nabi SAW ceritakan tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam. Namun hasilnya tidak seperti yang Nabi inginkan. Baik, ayat ini apakah di antara pelajaran yang boleh kita keluarkan ibrahnya? Okey. Yang pertama di sini menunjukkan kesungguhan dakwah seruan dan keinginan baginda Nabi SAW ia amat besar terhadap keimanan kaumnya. Okey, macam mana kita kata amat besar terhadap keimanan kaumnya? Kerana perkataan harosta tadi. Harosta. Okey, harosta di sini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW sangat teringin umat dia beriman. Tetapi umatnya tak beriman. Okey. Untuk yang pelajaran pertama, saya minta tuan-tuan tambahkan maklumat yang diambil di dalam surah Taubah. Dalam nota ni saya tak letakkan surah Taubah, jadi tolong take note. Kerana surah Taubah ini dua ayat terakhir ni, surah Taubah ni ayat 128. Okay, muka surat 207. Dalam surat Taubah ayat 128 ini membuktikan macam mana harusnya Nabi pada ayat tadi tu. Jadi Allah Ta'ala berfirman, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Okay, kita tengok dekat ayat ni. Sekejap ya. Okey. Yang pertama, sifat Nabi ni apa? Adalah azizun alaihima anittuma. So, yang ni adalah yang pertama. Ni yang pertama. Iaitu, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada golongan kamu juga, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi pertama apa? Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu tanggung. Nabi SAW ni, dia kalau umatnya susah, Nabi pun terasa susah. Begitulah sebaliknya. Itu sifat Nabi yang pertama. Nabi ni ada sifat simpati, empati, kan? Lebih daripada itu. Okay, yang kedua apa? Harisun. Nampak tak perkataan harisun? Seperti yang kita sebut tadi tu. Harostum harosta bi mu'minin. Sama dengan harisun alaikum bil mu'minin. Ni sifat kedua bagi Nabi SAW ini adalah dan dia sangat menginginkan kebaikan bagi kamu. Apakah kebaikan yang paling utama? Iaitu beriman. Memilih untuk mentauhidkan Allah. Itulah yang Nabi sangat diingini oleh bagi Nabi kepada umatnya. Yang ketiga, Raufun. Kita ambil kat sini. Kejap ya. Kita padam dulu. Okey. Yang ketiga apa? Adalah Raufun. Okeylah. Ketiga, Raufun. Sekejap saya gariskanlah. Sebab dia ni. Okey ni. Yang ketiga, Raufun. Yang keempat, Rahimun. Yang pertama, Azizun alaihi ma'anittum. Ini yang kedua, Harisun. Bil mu'minina Raufur Rahim. Letak kat sini lah. Macam ni senang. So, yang kita pelajari, yang kita kaitkan dengan ayat tadi, yang ni lah. Harisun alaikum bil mu'minin. Dekat sini Okey dah, selesai. Untuk mengukuhkan pengajaran nombor
Satu tadi. Okey. Pelajaran yang kedua, daripada ayat tadi Allah membuat penafian wama aksar merujuk kepada kita faham terbalik. Kalau kita faham direct dan kebanyakan manusia tidak beriman kan? Tidak beriman. Okey, jadi kalau kebanyakan tak beriman, maknanya yang kita faham hanya sedikit yang mahu menerima dakwah dan beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan tolong tambah satu lagi pengajaran ayat. Ni ayat pengajaran tiga ni, Nabi sangat suka orang beriman. Tetapi Nabi boleh buat apa? Nabi hanya menyampaikan dakwah saja. Nabi boleh membuktikan dia seorang rasul melalui cerita kisah Nabi Allah Yusuf. Apa lagi yang mereka nak apa lagi yang mereka nak bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Tuhan. Pelbagai mukjizat telah ditunjukkan. Tetapi hidayah taufik berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh Nabi nak semua umatnya dapat hidayah taufik, tetapi bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah taufik. Okey, untuk pelajaran nombor tiga ni, kita kukuhkan dengan ayat dalam surah Al-Qasas. Mohon dibuat salinan. Okey, dalam surah Al-Qasas, surah nombor 28, ayat 56. Muka surat 392, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah, la tahdi, engkau takkan dapat beri hidayah petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang kamu kasihi. Siapa yang orang Nabi kasihi? Semua umat dia Nabi kasih kan? Betul tak? Terutama kalau sudut ringkingnya tentulah ahli keluarga dan sebagainya. Tapi kasihlah Nabi kepada siapa pun. Nabi tidak mempunyai kuasa untuk memberi hidayah taufik. Kuasa siapa? Iaitu tetapi Allah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah Maha mengetahui siapa manusia yang sebenarnya mereka betul-betul nak mendapat hidayah taufik. Okey, dah selesai ayat 103. Moga-moga jelas. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ke-104. Kita nak persilakan qari'ah yang pertama. Siapa nak baca ayat 104? Dipersilakan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Engkau tidak meminta kepada mereka sebarang ganjaran, iaitu tentang ajaran Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran daripada Allah bagi umat manusia seluruhnya. Okey. So ayat ini kita dapat fahami bahawa Nabi menyampaikan dakwah, Nabi mengajak orang kepada mentauhidkan Allah, Nabi mengajak manusia supaya meninggalkan perkara-perkara yang buruk, meninggalkan penyembahan, melakukan kesyirikan. Semua yang Nabi sampaikan itu sebenarnya bukan kerana Nabi nak sebarang upah, bukan Nabi nak jadi kaya, bukan Nabi nak ada kepentingan peribadi, tidak. Tetapi memang sifat kepada Al-Quran itu adalah sebagai zikr, peringatan. Okey, untuk siapa? Untuk semua manusia. Kenapa untuk semua manusia? Kerana kita tahu Nabi SAW diutuskan kepada umat manusia kesemua sekali. Okey, maka wahyu yang Nabi dapat iaitu Quran
fungsinya adalah sebagai zikir. Okey. Jadi ayat ini kita lihat apakah pengajaran yang kita lihat sedikit tafsiran. Tafsiran ni sebenarnya saya merujuk dalam celik tafsir lah, kita boleh baca yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia menjadi rasul, dia bukan uh, nak kutip untung. Nabi ikhlas lah. Paling mudah itu Nabi ikhlas. Nabi hanya menjalankan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi bukan Nabi dia nak ada kepentingan peribadi, bukan nak kaya dan sebagainya. Tapi semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nabi lakukan semata-mata kerana itu adalah amanah, itu adalah perintah sebagai seorang rasul. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat tadi? Nombor satu, ini menunjukkan keikhlasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah seruan kepada kaumnya. Okey. Pelajaran yang kedua, segala yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya Quran berfungsi sebagai zikr dan bagi umat manusia seluruhnya. Jadi Al-Quran ni sebagai uh, pengingat kepada kita. Kita setiap kali kita masuk kelas-kelas belajar Quran, ingatkan balik kelalaian kita. Ingat balik apa yang kita lupa. Ingatkan balik apa yang Allah pernah pesan kepada kita. Ingat apa-apa yang kita lakukan. Itulah fungsi Quran. Kenapa nak jadi peringatan zikr? Kerana manusia ni sering lupa. Manusia ni kadang-kadang selalu tersalah. Maka ia perlu baca Quran. Okey, kerana itu fungsi Al-Quranul Karim. Tetapi kalaulah Al-Quran itu tak dapat mengingatkan seseorang asal usul dia, apa fungsi dia lahir, dia diciptakan oleh Allah, dah tak boleh mengingatkan dia tentang tujuan dia hidup dan sebagainya, maknanya maknanya bukan Quran itu tak memberi kesan, tapi manusia yang tidak memahami, mengetahui apa yang Allah nak ingatkan. Baik. Jadi apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan saban minggu ini adalah sedikit daripada usaha untuk kita jadikan Quran sebagai peringatan. Okey, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-105. Silakan ayat 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. Hmm. Okey, terjemahan ayat. Dan berapa banyak ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka saksikannya berulang kali ketika mereka melaluinya, namun mereka tidak juga menghiraukannya. Okey. So ayat ni kita boleh jadikan ia sebagai kecaman yang pertama. Kecaman pertama dari sudut apa? Ayat ni juga ya, ayat ni tuan-tuan boleh saya tulis dia kecaman pertama. Okey, kenapa Allah mengencam mereka? Kerana kan sebelum ni ayat mereka tidak mahu kebanyakan mereka tidak mahu beriman. Okey, so Allah mengecam mereka dengan ayat yang ke-105. Okey, ataupun tuan-tuan boleh jadikan ayat 105 ni sebagai apa tau? Sebagai punca. Punca kenapa mereka uh, tidak mahu beriman. Ataupun apakah punca kenapa mereka tidak mahu beriman. Apa puncanya? Okey, lihat di sini.
Okey, kalau kita baca pada pada ayat ini, Allah menyatakan sebenarnya orang-orang yang mensyirikkan Allah ni, kan, orang yang tak mahu dengar apa ni dakwah Nabi mentauhidkan Allah ini sebenarnya Allah itu Esa, Allah tu Maha Tunggal, satu-satunya Tuhan yang menguruskan alam, yang menciptakan dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak tanda. Ada banyak tanda. Cuma dalam surah Yusuf ni, ia tak banyaklah cerita tentang tanda-tanda berbentuk kauniat lah. Itu tanda-tanda berbentuk dari sudut sains, dari sudut makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tak banyak. Cuma dalam surah Yusuf ni, ia menunjukkan bahawa apa yang Nabi nak sampaikan ni dia benar. Apa yang Nabi ajak ni memang bawa kepada mengesahkan Tuhan adalah melalui mukjizat sejarah lah. Itu Nabi mengatakan kisah Nabi Allah Yusuf. Okey. Dalam ayat ni, kita dapati Allah menyebut penciptaan makhluknya secara umum iaitu di langit. Di langit ni pun satu bukti yang jelas bahawa satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit, yang menguruskan langit, yang membina langit adalah Allah. Begitu juga bumi. Okey. Tapi mereka tidak menghiraukan. Jadi kat mana punca mereka tidak mau, kebanyakan mereka tidak mahu beriman tu? Jawapan dia adalah pada wahum anha mu'ridun. Maksudnya apa? Tak menghiraukan ni maknanya apa? Mereka berpaling. Tu punca utamanya sebenarnya. Punca utama adalah kerana apa? Kerana mereka berpaling. Berpaling ni maknanya tak nak ikut lah. Okey, sedangkan mereka tengok tak? Kita tengok dekat tafsiran ayat. Allah Subhanahu wa taala mengutuk, mengecam mereka yang tidak mahu menerima kebenaran. Entah berapa banyak tanda-tanda di langit dan bumi yang mereka dah nampak. Tetapi mereka buat tidak tahu sahaja. Ini dipanggil berpaling tu. Banyak sekali tanda-tanda yang ada, namun ramai yang lalu macam tu je. Tidak mahu memberikan perhatian, tidak mahu memikirkan. Ayat tadi, Allah guna kalimah alaiha, ke atasnya. Kan Allah yamurru na'alaiha. Okey. Allah gunakan ala. Ala alaiha maknanya mereka memang nampak kebenaran itu. Tapi mereka buat tak tahu sahaja. Kerana kalau mereka lalu, sebab alaiha ni maknanya ke atas. Ala. Ala kan atas. Allah tak kata nampak tepi. Tapi Allah Ta'ala kata nampak atas. Menunjukkan apa? Mereka nampaklah secara jelas kekuasaan, keesaan Allah Azza wa Jalla. Okey. So ayat ini apa yang dapat kita pelajari? Nombor satu, tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah teramat banyak. Dekat mana? Di langit dan juga di bumi. Cuma surah Yusuf ni tidak menerangkan ya contoh-contoh di langit dan di bumi itu apa. Tapi tapi dalam cerita kisah Nabi Allah Yusuf itu adalah sedikit sebanyak lah. Okey, jalan yang pelajaran yang pertama. Okey. Pelajaran yang kedua, tidak ada sebarang alasan hujah untuk menolak bahawa Allah itu esa dalam semua perkara. Tak ada alasan. Sebab apa? Sebab banyak tanda-tanda yang boleh membuktikan. Dan tak ada satu tanda pun adanya Tuhan selain daripada Allah. Tak ada satu pun. Okey. Yang ini jelas kita gunakan pelajaran satu dan pelajaran dua ni saling berkait. Antara satu
sama lain. So ayat ni sebenarnya kalau bagi Nabi SAW, Nabi dengar, maksudnya kalau Nabi dapat petunjuk dari ayat 102, 103, 104 ni sebenarnya, ingat tak tadi kan, kan Nabi ni dia sangat teringinkan umat dia beriman, betul tak? Harisun alaikum bil mu'minin. Agak-agak Nabi sedih tak kalau ramai yang memilih tak nak mengikuti Nabi SAW? Pasti sedih. Kita kalau anak tak nak dengar cakap kita pun kita dah sedih dah. Orang tak nak dengar cakap kita pun kita dah sedih dah. Ini bayangkan ramai manusia yang tidak mahu beriman kepada Allah. So bagaimana hati dan perasaan baginda Nabi SAW? Maka Nabi kena dipujuk. Allah menghiburkan Nabi SAW dengan ayat-ayat seperti inilah. Sebenarnya Allah nak bagi tahu bahawasanya bukan salah Rasul. Bukan kerana kekurangan Rasul SAW itu. Bukan kerana Nabi salah cakap ke, Nabi buat sesuatu yang salah ke, tak. Tetapi memang mereka berpaling. Mereka mengambil tindakan untuk tidak mengendahkan. Jadi, legalah apa ni hati Nabi SAW yang membuktikan Nabi dah menyampaikan. Tapi, kebanyakan mereka yang memilih untuk tidak mahu mengikuti. Okey, pelajaran nombor 3. Secara tak langsung, Allah bukan mengecam mereka yang tidak mahu beriman tu, tetapi lalai dan tidak memikirkan berkaitan penciptaan, ya. Maksudnya apa-apa makhluk yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, kita namakan ia dengan ayat-ayat kauniyah. Okey, yang menunjukkan kekuasaan Allah adalah satu perbuatan yang tercela. Tercela. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, um, kena yang pelajaran 3 ni kan, apa tindakan kita kena buat sebenarnya? Kita ni sebenarnya banyak tadabbur ayat-ayat qauli. Kita ni banyak ayat-ayat qauli tau. Ayat-ayat yang Allah firmankan. Tapi kita belum lagi ataupun belum cukup untuk mengikuti untuk tadabbur ayat-ayat kauniyat. Jadi kalau tuan-tuan nak memenuhi pelajaran nombor 3 ni, ni yang kena buat mengikuti program tadabbur alam. Kita kena buat program tadabbur alam. Ini tadabbur ayat-ayat kauli, ayat-ayat yang Allah firmankan. Kita kena buat tadabbur ayat-ayat kauniyat. Itu yang usaha yang telah gigih dibuat oleh Dr. Salihah bersama Ustaz Abu Ilkia. Itu tetap boleh ikutlah. Pergi program tadabbur alam, tafakur alam, tazakur alam. Yang itu. Sebab alam sekeliling ni memang ada kaitan dengan manusia. Bab alam ni ada kaitan. Tak boleh dipisahkan dengan manusia. InsyaAllah. Ni saya pun pelajaran nombor 3 ni insyaAllah akan berjalan ke China insyaAllah bulan 8 ni. Ni modul yang kita buatkan untuk program tadabbur alam. Jauh berbenar sampai ke China tu. Dia ada beberapa tempat di Yunan tu yang bagus, sebab ini pun first time, tapi saya sedang menyiapkan modul untuk tafakur alam. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi macam di Indonesia, tu nak dekat sikit, boleh pergi dengan program bawah Safwah Travel yang Dr. Salihah buat tu. Ya, supaya kita dapat orang orang zaman sekarang dipanggil healing lah kan. Dia nak merawat jiwa dia. Sebenarnya bukan nak merawat jiwa dia, bukan nak rehatkan minda semata-mata, tapi adalah untuk lebih ada masa khas untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah. Okey,
Tuan-tuan dan puan, kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat 106. Okey, siapa nak baca ayat 106 ni? Silakan. Hmm. Ada siapa nak baca ke? Ibu Zaitun ada urusan sebab rumah bising. Kak Azhar nak baca ke? Ha, Okey. silakan Kak Azhar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Hmm. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Okey. Apa maksud ayat ni? Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukan juga dengan yang lain. Okey, mari kita baca tafsiran dia. Okey, sebab kalau kita baca terjemah ni macam mereka tak beriman, lepas tu mereka mensyirikkan Allah. So maksud ayat dia begini. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Quranul Azim, okey, tafsir Ibnu Katsir lah, nama tafsir dia Al-Quran Al-Azim. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Ibnu Abbas mengatakan di antara iman mereka adalah apabila mereka ditanya, siapa yang ciptakan langit? Siapa yang ciptakan bumi? Siapa yang ciptakan gunung ganang itu? Mereka itu pasti jawab, Allah. Sedangkan mereka tetap menyekutukan Allah. Boleh faham tak? Maksudnya, mereka mengaku dari ni dipanggil apa? Dari sudut rububiyah lah. Mereka mengaku tentang Allah lah pencipta langit, bumi, gunung ganang kan? Maknanya mereka memahami kekuasaan Allah yang supreme tu, yang Tuhan yang maha hebat tu. Tapi masa yang sama, mereka percaya juga kepada kekuasaan pada makhluk-makhluk yang lain. Tu dipanggil mensyirikkan. Menjadikan Tuhan lain tu ada Tuhan kedua, ada Tuhan ketiga dan sebagainya. Okey, mari kita lihat tafsiran yang kita baca tadi ni sebenarnya adalah tafsiran ramai para ulama yang taksir macam tu. Seperti mana Mujahid, soalan tabi'in, Atha, Ikramah, Asy-Syi'bi, Qatadah, Ad-Dhahhak, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Sama seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkannya. Okey. Okey, dan kalau nak lihat lagi tafsiran lain, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain, ayat yang Allah kata wa ma yu'min aktsaruhum billah, maksudnya mereka mengakui bahawa Allah yang cipta, Allah yang bagi rezeki. Macam Ibn Abbas ulas tadi itulah. Tapi dalam masa yang sama, eh mereka ada Tuhan kedua, Tuhan ketiga dengan memperakui ada makhluk lain yang boleh bagi pertolongan, yang boleh memberikan rezeki dan sebagainya. Okey, setakat ni jelas tak untuk keterangan ayat 106. Nanti kita buat kesimpulan dia, apa ibrahnya pada ayat 107. Jelas tak ayat tu? Kita nak tengok dia punya terjemahan lain sekejap. Betul ke terjemahan dia macam tu? Kita punya terjemahan macam mana? Ayat 106 ni. Tak faham tak 106 ni? 106 kalau Al-Quran Kak Izzah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Sebahagian besar daripada mereka sebahagian besar daripada mereka tidak beriman kepada Allah.
bahkan mereka mensucikan Allah. Betul lah seperti mana kita sebut tadi itulah. Okey. Ayat ni sebenarnya dia nak kata macam ni. Walaupun mereka beriman kepada Allah, dalam masa yang sama mereka juga tidak sunyi daripada buat syirik. Maksudnya macam tu lah ayat dia. Itu lebih faham. Lebih faham sebab takut maksud dia kebanyakan mereka ni beriman pada Allah dari sudut tadi tu lah. Mencipta langit, Allah ni bagi rezeki. Tapi dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tu maksud ayat ni. Okey, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-107. Okey, ayat tadi tu dua kecaman Maksudnya ayat 106 ni kita jadikan ia sebagai kecaman kedua terhadap orang musyrikin. Kecaman pertama tadi mereka berpaling, tidak mengendahkan, tidak mahu ta'amul, mereka tak mahu berfikir dengan jelas-jelas tentang kekuasaan Allah. Nombor dua ni mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu walaupun mereka ada kepercayaan, itu dia panggil iman tu, tentang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lanjutkan dengan ayat 107. Okey, untuk fahamkan ayat 107 ni, ayat 107 ni sebenarnya ada dua ancaman. Kalau tadi tu dua kecaman sikap. Sikap orang-orang musyrikin tadi tu. Tapi ayat 107 ni adalah balasan terhadap dosa-dosa mereka. Ada maksudnya Allah memberi ancaman terhadap dua kecaman tadi itu. Okey, ingat tadi ayat 15, 16, iaitu dosa yang pertama apa? Dosa yang pertama adalah berpaling dari memperakui bahawa Allah itu Tuhan yang Esa. Yang kedua, mereka buat kesyirikan. Betul tak? Jadi dua kesalahan dinisbahkan kepada dua ancaman. Okey dua ancaman terhadap apa? Perbuatan yang ini dengan perbuatan yang ini. Okey, dua ancaman. Okey. Dua ancaman itu di mana? Okey, mari kita bacakan ayat yang ke-107. Okey. Ni siapa nak baca ni? Ulang balik Kak Liza pula. Ulang balik. Kalau ulang balik, saya lah baca. Ustaz baca. Okey, okey, okey. Kak baca, Kak. Kak baca, Kak. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Okey. Terjemahan Mengapa ayat. Mengapa mereka bersikap demikian? Adakah mereka berasa aman daripada didatangi azab Allah yang meliputi mereka atau didatangi hari kiamat secara mengejut ketika mereka tidak menyedarinya? Okey, ancaman satu, Allah mengancam memberi amaran dengan apa? Azab yang meliputi mereka. Di mana azab ini? Azab semasa di dunia. Macam mana kita kata meliputi mereka ni di dunia? Sebab selepas ayat ini, Allah kata didatangi hari kiamat secara mengejut ketika mereka dalam keadaan tidak sedar. Okey, mereka sibuk dengan urusan duniawi, tiba-tiba kiamat macam tu. Jadi kiamat ni menjadi ancaman yang kedua. Dalam nota saya tak letaklah, saya tak gariskan, lepas tu saya tak letakkan tanda ini. Jadi tuan-tuan dan puan kena buatlah tanda seperti ini supaya mudah nak mencari point dia tadi tu. Sebab kita kata tadi ada dua ancaman.
Okey, satu dekat dunia, satu lagi di hari akhirat. Okey, tengok ada tak taksiran ayat? Okey, tak ada. Okey, sebelum kita lanjutkan, ayat ni tuan faham tak maksud dia apa? Ayat ni Allah kan menakut-nakutkan. Apakah mereka berasa aman? Maksudnya Allah Ta'ala kata macam, dia orang ni relax je kan? Diorang tak takut ke? Macam tu lah ayatnya, bahasanya. Okey. Jadi mari kita lihat. Dalam ayat ni Allah sebut umumkan azab kalau Allah turunkan kena pada mereka semua. Allah tak sebutkan contoh azabnya apa. Tapi kita tahulah azab-azab yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat sebelum daripada mereka. Jadi cara macam mana? Tolong tambahkan ayat yang lain. Kita kena rujuk ayat lain. Tapi ayat lain ni tak ada dalam nota lah, ni kena buat penambahan. So, tolong tuliskan Suratul Nahl, Suratul Nahli, surah nombor 16, ayat 45, 46, 47. Okey, 45, 46, 47, muka surat 272. Nanti kita akan dapati Allah memberi contoh apakah azab yang meliputi mereka sebelum datangnya hari kiamat. Okey dah. Okey, tengok ayatnya ya. Minta maaf ya sebab saya tambah dia hujung-hujung pengisian ya. Okey. Sebab masa mula-mula buat macam banyak sangat ayat nak masuk nanti. Lepas tu ulang kaji balik. Patut pula dimasukkan. Sepatutnya saya kena salat istikharah tu. Tapi yalah. Dengan kelemahan peribadi. Okey, tengok ayat dia ya. Okey, Allah mengatakan. أفأمن الذين مكروا السيئات. Maka apakah orang yang membuat makar yang jahil? Makar tu faham tak? Tipu daya. Makaru ni maksudnya tipu daya yang jahat itu. Afa amina, mereka boleh merasa aman daripada apa? Ayyakhsifallahu bihimul ard. Nombor satu yang ni. Iaitu azab yang berbentuk apa? Ditenggelamkan bumi oleh Allah bersama mereka. Maknanya apa? Maksudnya azab berbentuk bumi, dia menenggelamkan mereka. Ni macam Qorun lah. Allah pernah buat kepada Qorun. Jadi Allah memberikan ancaman. Orang yang buat tipu daya ni, dia tak takut ke? Dengan azab yang Allah boleh gunakan bumi mengelamkan mereka. Nombor dua apa? Au ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Ataupun datangnya azab kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sedari. Nombor dua adalah di mana-mana tempat kalau azab tu datang mereka tak sedar. Nanti ayat yang satu ayat lain nanti kita akan dapat jawapan. Mereka tak sedar tu waktu tu mereka buat apa sampai tak sedar. Okey. Lepas tu ayat 46 Allah memberitahu au ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, ataupun azab Allah secara mengejut ni semasa mereka di dalam perjalanan. Azab nombor tiga ni sebenarnya dia memberikan contoh macam mana mereka tak sedar tu. Kan tadi Allah kata mereka tak sedar kan? Tidak mereka sedari. Waktu mereka tak sedar bila? Ketika mereka dalam perjalanan ulang alik. Dia dah tak sedar. Ulang alik ke sana kemari, ke hulu ke hilir. Kan? Dalam perjalanan tu Allah boleh timpakan azab di mana mereka berada. Okey, jelas.
Kalau azab tu datang, fama hum bimu'jizin. Okey, dapat dah? Okey, kita ambil satu lagi ayat. Ayat kita ambil di dalam ayat 47, maafkan saya. Ayat 47 ni, ayat yang surah yang sama tadi. Ni yang ni nombor 4. Nombor 4 bentuk azab. Macam ni kita kata 4 sebab dia ada au kan? Allah kata au ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbukum la raufur rahim, ataupun Allah mengazab mereka dengan beransur-ansur. Maksudnya azab tu dia tak jadi macam korun tenggelam terus mati. Boleh faham? Tapi Allah boleh buat azab macam kena, dia macam ni, dia kena macam Firaun tu lah. Kan mula-mula datang apa, mula-mula taufan, mula-mula taufan yang panjang. Lepas tu Allah boleh tukar pula kemarau. Lepas tu datang belalang. Lepas tu datang katak, contoh kan, air tukar jadi darah. Macam itulah, beransur ansur. Bila yang mati terus tu, ditenggelam, dilemaskan oleh air laut tu. Okey, faham ayat yang keempat Jelas. Okey. Mari kita lihat ayat lain untuk mengukuhkan pengisian kita pada petang ini. Kita tengok dekat ayat ni. Buka surah Al-A'raf ayat 97-98, muka surat 163. Okey, surah Al-A'raf. Catat. Catat. Okey. 798. Dah jumpa dah? Dah ada buka Quran dah? Tak ada, tak salin je lah ayat dia. Okey, apa azab yang Allah Ta'ala boleh jadi datangkan yang meliputi mereka dekat dunia tu? Allah kata, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ini Allah kata, patut ke penduduk negeri-negeri itu berasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka tidur. Ni. Ini adalah perincian kepada bila mereka tak sedar tu. Antaranya ketika mereka tidur. Tengah tidur, azab datang. Allah boleh datangkan. So, ini yang pertama lah dalam ayat ni. Okey, jelas. Yang kedua, bila? Allah kata, Au awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Yang kedua, waktu yang kedua Allah boleh datangkan azab dalam keadaan mereka tak sedar bila? Allah kata, bolehkah mereka, patutkah mereka berasa aman dari azab itu kepada datang azab kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main. Faham tak maksudnya? Ketika mereka bermain-main. Okey, jelas tak? Boleh faham tak? Dua situasi tu. Maksudnya Allah boleh letakkan azab malam, Allah boleh letakkan azab pada waktu siang. Dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. So, ini nombor 2. Okey, tuan-tuan dan puan, jelas? Tentang ayat-ayat ini adalah untuk mengukuhkan pentafsiran ayat yang baru kita baca tadi. Okey, ayat nombor 107. Okey Jadi kita bincang pengajaran sekarang. Apa pengajaran ayat 107? Nombor 1. Ayat tadi dapat kita keluarkan bahawasanya azab bagi orang yang berpaling. Okey. Berpaling maksudnya orang yang tidak, orang yang tak nak ikutlah seruan dakwah Nabi itu, dan orang yang melakukan kesyirikan boleh berlaku di dunia dan di akhirat. Yang ini kita kaitkan dengan kecaman tadi itulah. Ini yang dosa mereka, mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah tadi yang di langit di bumi. Ini dosa mereka buat syirik tadi. Walaupun mereka percaya Allah itu cipta langit, cipta bumi kan, tapi mereka tetap mensyirikkan Allah. So, azab tu boleh berlaku di dunia, apatah lagi di hari akhirat.
Okey. Pelajaran yang kedua yang dapat kita keluarkan adalah hari kiamat akan tiba dalam keadaan manusia sedang lalai dan leka dengan urusan duniawi. Tambah sikit. Lalai dan leka dengan urusan duniawi. Okey, ayat sokongan dia surah Al-A'raf ayat 187 Allah Taala berfirman la ta'tikum illa baghtah. Ia tidak akan datang kepada kamu kecuali secara mengejut, iaitu hari kiamat. Okey, jom kita lanjutkan dengan ayat 108. Siapa nak baca ayat 108? Okay, ulang saya baca balik. A'udzu Silakan. billahi minasyaitonir rajim. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Okey. Akhirnya Nabi SAW diminta oleh Allah untuk memberitahu tentang macam mana dakwah yang Nabi sampaikan. Nabi ikut siapa? Okey, mari kita tengok terjemahan. Silakan terjemahan dia. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah Hmm. jalanku, aku dan orang yang mengikutiku, menyeru Hmm. manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan bukti yang jelas, dan Hmm. Maha Suci Allah, dan aku bukanlah daripada golongan orang musyrik. Okey. So, ayat ni tengok dia punya terjemahan dia. Okey. Uh, apa maksud Nabi diminta untuk bagi tahu inilah jalanku? Jalanku, aku dan orang yang mengikuti aku. Maknanya ada satu jalan yang Nabi SAW dan orang yang beriman ikut jalanku. Okey. Jalanku jalan apa? Setakat ni ada berapa jalan nak ke syurga? Jalan tu satu je kan? Siratal mustaqim lah. Betul tak? Siratal mustaqim. Jalan Siratal Mustaqim itulah jalan yang Nabi ikut dan orang yang mengikuti Nabi. Apa Siratal Mustaqim tu? Kalimah syahadah, apa saja yang agama Islam yang mengikuti Nabi SAW. Okey. So kejap ya. Okey, dekat ni. Dekat pengajaran ayat nanti kita akan dapat mengetahui tafsiran ayat dia secara tak langsung. Nanti kita akan tengok ya pengajaran ayat. Okey. Saya kena terangkan juga ni. Okey, jap ya. Okey, ni selesai tak? Inilah jalanku. Faham tak maksud ini jalanku? Okey. Nabi dan orang yang ikut Nabi, maknanya kita kalau nak ikut Nabi, kena ambil jalan yang Nabi ikut, yang Nabi lalui tu. Siratal mustaqim lah. Okey. Kemudian, Nabi SAW tidak lain tidak bukan menyeru, iaitu mengajak manusia kepada agama Allah. Ha, bawa orang pergi kepada beriman kepada Allah. Bukan bawa kepada diri sendiri. Tapi bawa kepada Allah. Seru mereka kepada Islam. Seru mereka kepada Quran. Seru mereka kepada mengikuti sunnah Rasul SAW. Tetapi nak menyeru orang supaya ikut Islam, ikut Allah, maka kenalah ada dalilnya, ada buktinya yang jelas. Maksudnya kena ada ilmu. Okey, dan akhirnya Nabi kena mengatakan bahawa Maha Suci Allah daripada segala sifat buruk, sifat lemah, sifat yang tak layak disandang, dan Nabi kena mengisytiharkan
bahawa Nabi itu bukanlah daripada orang yang mensyirikkan Allah. Maksudnya Nabi kena bagi tahu aku tak sama macam korang yang kebanyakannya tadi itu. Iaitu pada ayat-ayat yang sebelumnya. Okey, mari kita bincang pengajaran. Nombor satu. Nabi SAW adalah penyampai ajaran dari Allah kepada manusia. Okey. Maknanya siapa yang ikut jalan Nabi, cara Nabi, sunnah Nabi, pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebenarnya dia ikut jalan Allah lah. Yang ni kena bincang panjang pada siratal mustaqim. Okey. Saya nak tengok sekejap. Sekejap ya. Nota surah Yasin sekejap. Sekejap ya. Saya ada ulas tu. Yasin sekejap. Kenapa kita ambil surah Yasin? Sebab surah Yasin tu ada jalan Nabi. Nabi ikut jalan mana? Sekejap ya. Sekejap. Sekejap ya. Oh iya ke? Ya Allah. Sekejap. Okey. Kita tengok ya. Okey. Ini surah Yasin. Nampak tak ayat 4? Ini kita nak ulas jalanku ya. Maksudnya Nabi ikut jalan siapa? Nabi bagi tahu diperintahkan oleh Allah, inilah jalanku. Okey, jalan Nabi tu jalan apa? Rujuk surah Yasin. Ayat yang keempat, kita akan jumpa memang Allah Ta'ala kata Nabi ni ikut jalan apa? Ala siratim mustaqim. Nabi berada di atas jalan yang lurus. Okey. Nabi SAW berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ikut. Okey. Tulis ayat lain. Ayat lain dalam surah Al-An'am. Ni kita tulis jalan yang lurus je. Ha. Tengok surah Al-An'am ayat nombor 153. Muka surat 149. Allah Ta'ala kata apa dekat ayat ini? وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُهُ. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Okey, maka hendaklah kamu menurutnya, ikutnya. Itu yang Nabi cakap tadi, inilah jalanku, aku dan orang beriman ikut. Jalan apa? Jalan yang lurus, siratal mustaqim. Okey. Ayat yang berikutnya. Tengok tulis surah Az-Zuhruf ayat nombor 43, surah 43 ayat 492. Ni saya tak sempat nak masuk ke ayat tadi kat dalam nota tu, tak maaf, tapi saya letak dalam nota surah Yasin lah. Tapi itu terlihat ayatnya. Allah kata apa? Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu dengan yang sudah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang Nabi ikut tu jalan apa? Jalan wahyu. Allah memerintahkan Nabi apa? Berpegang teguhlah dengan yang sudah diwahyukan kepada kamu. Maknanya jalan Nabi jalan ikut wahyu. Itulah jalan lurus. Jalan mengikut wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Okey. Jelas ya? Okey. Kita tengok. Alright. Satu lagi surah. Tengok surah Syura. Terlihat surah Syura, surah nombor 42 ayat 52 53.
Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan lurus tu jalan siapa? Siratillah, siratillah, iaitu jalan Allah. Siratal mustaqim adalah jalan Allah. Jalan lurus, Allahu Akbar, tak lurus tu, segaris tu. Jalan apa? Jalan Allah. Nampak tak? Jalan lurus, jalan Allah. Allah yang buat jalan tu. Itulah Nabi kata, cakap Muhammad, inilah jalanku. Jalan apa? Jalan yang lurus. Jalan lurus tu jalan siapa yang buat? Allah. Jalan Allah tu jalan macam mana? Ikut wahyu. Dah. Selesai dah kan? Ada lagi tak? Ada. Ini ayat Siratul Mustaqim je. Cuma minta maaf lah pasal saya tak letak dalam surah Yusuf sebab yang ni lebih banyak kepada surah Yasin lah. Contohnya suratul Mu'minun ayat 73. Allah Ta'ala berfirman. Apa dia? Okay. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya kamu Muhammad benar-benar menyeru mereka ke jalan yang lurus. Itulah. Yang Nabi tadi tu seruan lah tu. Katakanlah inilah jalanku. Maksudnya Nabi nak kata jalan apa? Menyuruh mereka kepada jalan yang lurus. Okay. Satu lagi. Surah Yasin ayat 61. Inilah jawapan jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu apa? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembah Allah. Inilah jalan yang lurus. Kan tadi orang yang tak beriman tu kan dia mensyirikkan Tuhan. Mereka tak ikut jalan Nabi lah. Mereka tak ikut jalan yang lurus. Mereka tak ikut jalan Allah. Mereka tidak mengikut wahyu. Okey, ada lagi tak? Jalan yang lurus. Pernah belajar tak tema-tema jalan yang lurus? Okey, ada. Allah Ta'ala terangkan. Jalan yang lurus tu apa? Tulis surah Al-An'am ayat 125, 126. Jalan yang lurus tu apa? Islam. Ah, Islam. Islam lah. Tengok Nabi kata apa? Allah kata apa? Ambil kat ujung tu. Yashrah sadrahu lil Islam. Dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam. Islam tu apa? Wahadha siratu rabbika mustaqima. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Jadi dapatkan jawapan. Jalan lurus tu apa? Islam. Hmm. Okey. Apa nak? Jelas? Faham yang ni, nanti bertambah padulah doa ketika mana meminta ihdinas siratal mustaqim. Minta apa? Minta jalan Nabi, minta ikut Islam, minta ikut wahyu, minta ikut jalan Allah. Satu doa tu. Okey. Ada lagi tak? Ada. Tulis. Tulis. Surah Ali Imran ayat 51 dan surah Maryam ayat 36. Kenapa saya letakkan dua? Kerana ayatnya sama. Ayatnya sama. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Hadha siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi? Ada. Tulis. Surah Al-An'am ayat 87. Muka surat 138. Siratul Mustaqim tu. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan kami telah memilih mereka, Nabi dan Rasul. Lepas tu kami tunjukkan kepada mereka kepada jalan yang lurus.
Jadi kalau ikut Nabi, ikutlah jalan Allah. Macam mana kita boleh tahu tu jalan Allah? Kerana Allah yang memberi petunjuk kepada para Nabi. وَهَدَيْنَاهُمْ. Jadi Nabi pun sampaikan. Ada lagi tak? Ada. Tulis. Surah Al-An'am. Ayat 161. Muka surat 150. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala, lepas tu siapa ikut Nabi, dia ikutlah petunjuk Allah. Sebab Nabi mendapat petunjuk dari Allah pergi jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu jalan apa? Jalan yang lurus, Nabi dapat jalan yang lurus. Yang merupakan agama yang benar. Agama Ibrahim yang lurus. Ada lagi tak? Ada, tulis. Ni tema Surat Al-Mustaqim je. Al-Ma'idah ayat 16. Surat Al-Ma'idah ayat nombor 16. Okey. Dapat ya? Dah. Siratal Mustaqim dah. Okey, dah. Oh, tak payah. Ni dah masuk bab lain dah ni. Ni dah masuk pengajaran surah Yasin. Okey, jom. Kita lanjutkan dengan surah Yusuf tadi ya. Okey, sekarang nampak slide apa? Pengajaran 1. Nabi Muhammad Alright. ada pengajaran dari Allah. Okey, pelajaran 2, dakwah menyeru kepada Allah, bawa manusia pergi kepada Allah adalah kewajipan setiap orang yang beriman yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapa yang mengaku dia umat Nabi, dia mengaku dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti menyeru orang kepada Allah, bukan menyeru kepada kumpulan, bukan menyeru kepada ta'assub kepada dia. Ni kadang-kadang mengaku umat Nabi, sayang Nabi, tapi membawa kepada mengagungkan diri dia. Sepatutnya membawa kepada mengagungkan Allah, besarkan Allah. Ta'asyuk pada Allah dan Rasul, bukan kepada orang itu. Inilah yang kita boleh ambil daripada ucapan yang Allah perintah kepada Nabi SAW untuk mengatakan. Pelajaran yang 3, seorang yang menyuruh kepada Allah mesti memiliki ilmu yang yakin dan benar. Yakin dan benar. Apa yang benar? Quran itu benar. Jadi, apa? Nabi itu benar. Jadi nak bawa orang kepada Allah, mestilah menggunakan, merujuk, berpandukan kepada apa yang Allah nak. Barulah bawa betul. Ada orang bawa kepada Allah tapi ikut pendapat sendiri. Macam mana nak sampai kepada jalan Allah? Kan kita belajar tadi, kan Allah telah menerangkan jalan dia apa. Jadi, rujuklah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dengan memahami apa yang para ulama memahami ayat dan hadis. Baik, pelajaran nombor 4. Allah Subhanahu Wa Taala bersih daripada memiliki sifat kekurangan, kelemahan dan keaiban. Ini adalah tasbih tadi tu. Kemudian, habislah 4 je. Oh, 4. Okey. Kita teruskan ayat 109. Silakan. Ayat 109. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Terjemahannya, Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang lelaki-lelaki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidaklah mereka berpergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? okey. Ayat ni, sekejap ya penerangan dia. Okey. Ayat ini, kalau kita tengok tafsirannya, akhir ayat ni fungsinya untuk apa? Adalah sebagai penghinaan bagi orang musyrik yang keras kepala dan masih terus mendustakan dan berbuat syirik. Okey. Okey. Kejap. Okey. Apa maksud melainkan orang lelaki? Maknanya Nabi SAW ataupun Nabi-Nabi terdahulu semuanya lelakilah, bukan perempuan. Apa maksud penduduk negeri? Kita kena catat macam penduduk bandar. Maksudnya Nabi-Nabi ni dia bukan orang yang duduk kat ulu-ulu tu. Dia dipilih orang yang orang bandar lah, patut macam orang bandar. Apa beza orang bandar dengan orang ulu? Ini bukan memperkecilkan individu, tak ya. Maksudnya Allah memilih orang bandar ni dia banyak pendedahan, kemajuan dia lebih banyak. Itulah maksudnya penduduk negeri tu. So Allah memilih penduduk negeri tu maksudnya penduduk bandar. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan kenapa mereka ni tak pergi travel, pergilah mana-mana berjalan untuk melihat kesan akibat orang memilih untuk mensyirikkan Allah. Okey. Kita tengok dia punya pengajaran dia. Okey, nombor satu. Para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa kemanusiaan? Manusia ni ada lelaki. Sifat kemanusiaan. Kemudian, sebab malaikat dia tak ada jantina. Dia tak lelaki, dia tak perempuan. Tapi manusia, dia ada yang lelaki atau perempuan. Tapi Rasul ni adalah di kalangan lelaki seperti pengajaran nombor 2 lah. Tak pernah ya ada Rasul perempuan. Okey. Pelajaran nombor 3, para Rasul dipilih dan diutuskan yang sangat memahami situasi kaumnya. Allah sebut penduduk negeri, penduduk bandar tadi menunjukkan dia orang yang bijak lah. Sebab tu salah satu sifat para Rasul adalah faltanah, bijak. Sempurna cara pemikirannya. Itu dipanggil penduduk negeri. Kenapa dia panggil penduduk negeri juga? Nak merujuk kepada mereka ni adalah orang yang, maksudnya orang yang dalam kumpulan tu juga. Macam Nabi kan orang Arab. So dipilih Rasul tu dari orang Arab. Macam itulah. Okey, penduduk Mekah. Maka siapa yang paling faham situasi, budaya, adat, konteks Mekah? Maka dipilihlah seorang daripada kota Mekah. Nabi SAW. Baik, pelajaran yang keempat, tuntutan untuk sentiasa berfikir dan merenung tentang umat-umat yang pernah dibinasakan. Okey, pelajaran yang keempat. Okay, nanti kita akan sebut antara umat yang binasakan. Okey, pelajaran yang berikutnya ada tak? Sekejap. Okey, sebelum tu, tolong catat ayat tambahan. Ayat tambahan untuk nombor 4. Untuk nombor 4, ada contoh ayat nak menguatkan pelajaran nombor 4. Tulis surah Taubah, surah nombor 9, ayat 70, muka surat 198. Allah Ta'ala berfirman,
Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atatuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukankah telah datang kepada kamu berita orang yang terdahulu sebelum mereka? Iaitu kisah kaum Nuh, mereka dah tahu. Kaum Ad, mereka dah tahu. Kaum Samud, mereka dah tahu. Cerita kaum Ibrahim pun dah tahu. Penduduk negeri Madian pun mereka dah tahu. Dan negeri-negeri yang telah dibinasakan, semua negeri itu Allah binasakan. Kaum itu Allah binasakan. Sebab apa? Sebab mereka telah dihantar Rasul. Tapi mereka menzalimi diri mereka. Sebab apa? Mereka tolak Rasul tu. Mereka tak percaya kepada Rasul itu. Jadi ayat ni juga Allah Ta'ala mengingatkan orang musyrikin Mekah. Allah dah memilih seorang Rasul. Macam manusia juga, hidup macam manusia. Dia seorang lelaki daripada penduduk tempat itu sendiri. Jadi kalau korang tak ambil peduli, maka boleh jadi macam umat terdahulu. Okey, satu lagi ayat, tolong tulis. Suratul Qamar, ayat nombor 43. Surah nombor 54, muka surat 530. Allah berfirman, Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atum fiz zubur. Apakah orang kafir dalam lingkungan kamu, wahai Muhammad, lebih baik? Allah kata, orang musyrik Mekah ni, mereka ingat mereka bagus sangat ke? Kuat sangat ke? Hebat, perkasa sangat ke daripada kaum kafir yang sebelum ni? Betul tak? Nak bandingkan kekuatan mereka orang musyrikin Mekah dengan kaum Ad, jauh beza. Nak dibandingkan kekuasaan orang musyrikin Mekah dengan kuasanya Firaun, jauh beza. Kekayaan Qarun, jauh beza nak dibandingkan dengan orang musyrikin Mekah. Kan? Kaum apa lagi? Kaum Samud yang pakar dalam mengukir rumah-rumah di batu-batu. Lebih handal lagi daripada orang musyrikin Mekah. Ha. Mereka hebat sangat ke? Ataupun adakah kamu mempunyai ke jaminan kebebasan dalam kitab-kitab terdahulu? Maksudnya apa? Atau korang boleh menjamin korang ni selamat ke? Dalam kitab-kitab dulu pun dah bagi tahu ke korang ni selamat. Boleh faham ya? Ayat ni. Okey. Dah. Pelajaran yang kelima, kehidupan di akhirat lebih baik dari dunia. Kenapa kita kata lebih baik dari dunia? Maknanya dunia ni pun baik. Tapi yang lebih baik adalah akhirat. Bagi siapa? Bagi orang yang buat ketaatan dan orang yang menjauhi larangan. Okey. Tetap. Pelajaran nombor 6, tuntutan untuk menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Okey. Nombor 7, enggak ada. Okey, ayat 110. Silakan. Ayat 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا Aha. قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Okey, Lalu terjemahannya. sehingga apabila para rasul berputus asa dan meyakini bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang yang berdusta, maka pertolongan kami datang kepada mereka, lalu diselamatkan sesiapa yang kami kehendaki. Ingatlah bahawa azab kami tidak akan dapat ditolak oleh sesiapa pun daripada menimpa kaum yang berdosa. Okey. Yang terjemah berputus asa ni kena baiki ya supaya tidak tersalah sangka lah.
Ingat tak kita ada sebut apa maksud tai asa? Yang ini ingat tak pesanan Nabi Yaakob dulu? Dekat anaknya masuk ikut pintu-pintu yang berlainan. Kita dah kupas apa maksud tai asa tu. Ni dekat ayat nombor 87 lah. Wala tai asu kan? Okey, tak apa. Kalau boleh, tuan-tuan tukar berputus asa ni kepada ayat tidak mempunyai harapan dah. Tulis. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi. Tidak mempunyai harapan lagi. Faham tak? Maksud dia, Allah nak bagi tahu, Allah beritahu macam ni. Maksud dia, bilakah Allah Ta'ala akan mendatangkan azab kepada orang yang menolak Rasul apabila para Rasul tu dah nampak jelas, dah tak ada harapan dah. Maksud dia macam tu. Sehingga tu maksud dia apa? Dia bagi tempoh dulu. Kan, contoh macam Nabi Nuh lah. Berapa lama dia bagi tempoh? 950 tahun kan? Apabila dah tak ada harapan dah. Betul tak? Baru datang azab Allah. Jadi dekat nota tu saya ada letakkan dekat sinilah. Tengok dekat situ. Ayat yang kita sedang baca ni Allah nak bagi tahu seteruk mana pun ujian yang datang nanti kau akan berjaya. Memang dalam menjalankan kerja dakwah akan ada banyak ujian. Namun Allah Ta'ala hendak ingatkan bahawa seteruk mana pun ujian yang diterima di awal dakwah, kesudahannya adalah baik. Tambah lagi, janganlah engkau wahai Rasul meminta cepat-cepat diberikan kemenangan ke atas orang-orang yang mendustakan engkau, kerana para Rasul sebelummu tidak mendapat kemenangan dalam waktu yang singkat. Kerana ada sebab. Macam kita ambil Nabi Nuh tu lah, betul tak? Bila dia di pihak yang benar, setelah 950 tahun. Macam itulah Nabi-Nabi terdahulu. Jadi ayat tadi tu, sehingga apabila para Rasul sudah tidak nampak ada harapan lagi. Dan para Rasul itu meyakini bahawa kaum dia ni memang dah tak boleh ubah lagi mereka punya pegangan. Mereka menganggap memang Rasul ni penipu ni. Tahu tak orang berdusta? Tahu tak berdusta tu maksud apa? Sebagai orang yang berdusta. Maksud dia, mereka tuduh Nabi-Nabi ni mengaku menjadi utusan Tuhan lah. Mereka tuduh. Maksudnya, apabila sampai pada tempoh, dah memang tak ada harapan dah. Memang tak boleh buat apa-apa dah. Kan? Lepas tu sampaikan mereka dah label dah utusan Tuhan ni sebagai pendusta, maka pertolongan kami akan datang kepada mereka. Kepada mereka siapa? Mereka itu para Rasul. Lalu diselamatkan siapa yang kami kehendaki. Lepas tu Allah bagi tahu. Ingat, azab kami ni, kalau dia datang, dia turun, dia sampai, tak ada siapa pun yang akan dapat menolaknya daripada ditimpa kepada orang-orang yang berdosa. Faham tak? Ayat ini memberi amaran yang sangat dahsyat lah. Dia macam kata putus lah. Kalau tadi kan macam Tuhan macam mengguguk kan. Boleh dia rasa aman pula tu. Dia tak takut ke? Kali ni memang kata putus lah. Okay lah, last kali, tunggulah azab tu sampai. Kalau tak nak berubah juga, memang Allah tetapkan azab tu akan sampai, Allah selamatkan para Rasul. Okey, apakah tafsiran ayat? Ini tuan tulislah. Tuan boleh baca pada tafsiran ayat tu. Jadi, kita pergi dekat pengajaran ayat. Okey, nombor 1, apa kita dapat kita belajar? Pertolongan dan kemenangan
akan diperolehi setelah bersusah payah dan bersabar dalam berdakwah. Sebab tu Allah ingatkan Nabi supaya teruskan menyampai. Tapi satu ketika Nabi akan menang. Menang macam mana? Allah memberikan balasan kepada orang yang menentang, Allah menyelamatkan Nabi. Pelajaran nombor dua, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan para rasul dan siapa yang ikut para rasul itu. Semua tahu, kan? Kalau Allah turunkan azab kepada kaum Lut, siapa ikut Lut, dia berjaya. Begitulah semua sekali kaum. Siapa yang ikut Nuh, beriman dengan Nuh, dia selamat daripada tufan yang besar. Okey. Untuk yang nombor satu ni, pelajaran nombor satu, ayat surah Asy-Syarah ayat 5 dan 6, ni kita sudah maklum. Tetapi ada satu hadis, tolong salin hadis ni. Hadis ni mengukuhkan lagi bahawasanya apa-apa pun kena susah payah dulu. Sebelum nak menang, kan, kena sabar dulu dalam berdakwah. Seperti mana Nabi SAW bersabda, wa'lam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan, kemenangan itu dia akan dapat jika sabar. Kan, sabar menyeru dakwah. Nanti menang. Macam Nabi dapat kemenangan lah. Wa anal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya bersama dengan musibah itu nanti ada kelapangan. Di sebalik musibah yang menimpa tu nanti ada benda yang bagus daripada musibah itu. Lepas tu wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan adanya kemudahan. Ni kita sedia maklumlah. Ada sahih riwayat Ahmad. Okey. Pelajaran nombor 3 daripada ayat tadi, kita dapat pelajari sifat berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pelajaran nombor 4, apabila azab Allah turun, apabila azab Allah sampai, tak ada siapa yang boleh menghalang azab itu daripada diturunkan. Okey, ayat sokongannya seperti mana suratul Ra'di ayat nombor 11. Allah mengatakan wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah mengkehendaki untuk menimpakan kepada satu kaum bencana, maka tak ada siapa pun dapat menolak dan menahannya. Okey. Jadi kita lanjutkan dengan ayat nombor 111. Silakan. Dah pukul 4. Hmm. Tak apa, Tak jelas kita baca terus. dan ke ni? Macam tak dan je, banyak juga ni. Minggu depan lah. Boleh? Boleh. Minggu depan kita terus tamatkan surah Yusuf. Lepas tu nanti saya beri nota surah baru. Sebab ayat sebelah ni saya nak ulas sikit ulul albab ni. Nak ulas ibrah tu apa, ulul albab ni dia panjang sikit. Boleh? Ya? Ha. Boleh ke GAA? Boleh Ustaz? Boleh Ustaz, boleh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Okey. Kalau macam tu kita berucapkan banyak puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana memberikan kepada kita ruang, peluang. Allah melancarkan lidah kita, membuka minda kita, melapangkan dada kita. Allah mencampakkan kefahaman kepada kita. Semoga kita diberikan lagi oleh Allah gandaan kefahaman. Allah lembutkan hati kita, Allah bukakan pintu hati kita untuk kita lebih merasai, menghayati apa apa ni segala maklumat, mesej, nasihat, petunjuk yang Allah nak sampaikan di dalam surah Yusuf. InsyaAllah minggu depan kita akan tamatkan. Kita akan buat sedikit macam kesimpulan dan saya nanti nak kongsikan tentang
tunggu maklumat tu. Nanti saya nak keluarkan macam sifat-sifat mahmudah yang ada pada karakter Nabi Allah Yusuf, lawan kepada sifat itu. Lepas tu kita tamatlah surah Yusuf dan kita akan mula dengan surah baru. Surah baru ni nanti kita tengoklah, kalau tuan-tuan boleh buat poll ke, nanti tanya nak belajar surah apa. Saya dah ada nota surah Al-Qasas ada. Alhamdulillah ada beberapa nota lah. Tapi saya cadang kita belajar juzuk 30. Dulu kita pernah mula tapi berhenti sekejap. Tapi kita mula daripada surah Al-Lail naik ke atas. Al-Lail, Al-Syam, Al-Balad, Al-Fajar naik ke atas lah. Itu cadangan. Tengoklah. Kalau nak bentuk penceritaan, ambil suratul Qasas. Ataupun bagaimanapun, terserah kepada tuan-tuan perempuan lah. Nanti buat undian ya. Okey Kak, silakan Kak. Penutup. Boleh Ustaz, insyaAllah nanti kami bincang dulu nak buat surah apa Ustaz Jadi Ustaz, nak tanya Ustaz, beza ayat kauniyah, takwiniyah, Hah? Quran, ayat Quraniyah, ayat yang kita baca, ayat Quran kan Ustaz? Tadi Ustaz kata Quraniyah ayat tu kauniyah ayat-ayat kan? Quran ataupun Ha, namanya ayat qauliyah. kauniyah. Takwiniyah, Takwiniyah. takwiniyah. Dia bukan ayat tentang alam juga kan Ustaz? Iyalah. Kauniyah lah tu. Kamu beza apa Sama. dengan kauniyah? Takwiniyah dengan kauniyah. Kauniyah dengan takwiniyah. Nah, Ambil mana pembahagian takwiniyah dengan kauniyah? ambil dekat Ustazah Solehah lah tapi terlupa dah Ustaz lama dah. Iya ke? Tapi kalau yang umumnya kauniyah lah. Apa sahaja yang Allah ciptakan. Mungkin dipecahkan lagi itulah. Alam semestanya Yang kepada dipanggil apa? alam semesta tu. Mungkin pada penciptaan manusia macam mana. Mungkin dia ada beberapa pecahan lagi. Tapi cukup umum lah. Ambil daripada qauliyah, ambil daripada ayat-ayat qauliyah ataupun ayat-ayat Quraniyah ataupun ayat-ayat al-kauniyah. Ustaz. Allahu Ta'ala alam. Ustaz. Okay. Jadi Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Ada soalan kan nak tanya sebelum tu? Tak ada. Jadi Kak Evi memang tak ada soalan Ustaz. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallah. Subhanakallahumma Saya keluar dulu ya. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.